Terus doktor diagnose kena brain stroke sebelah belakang kepala ni, ada lump yang mengakibatkan mata saya mula-mula memang sama-sama tapi sekarang dah tak nampak lah. Doktor pun nasihatkan jangan jatuh je. Kalau jatuh kira risiko dia tinggi lah. Makcik ni kira baru-baru ni lah kena mata tak nampak, macam dalam dia bengkak. Kira sehidup semati lah. Sama-sama sebelah kanan mata. Tak nampak. Kalau nak cakap cabaran seharian tu based on financial, kalau pergi marketing nak kena tahu bajet, terhad lah macam apa yang nak masak, then at the same time dengan penyakit yang saya ada ni a bit macam selalu rasa penat. Apakah harapan Cik Azlina untuk pelajaran anak-anak? Saya percaya yang mereka cuba sedaya upaya untuk mendapatkan yang terbaik lah. Okey, cabaran Kak Mariana, dulu Kak Mariana suri rumah tangga. Semenjak suami dipenjarakan dan Mariana bekerja dan keluar kerja dan mencari nafkah lah untuk anak-anak sekolah, pembelanjaan hari-hari. Kami sedang menjalankan kempen untuk mengumpul dana dan sangat mengharapkan derma ikhlas anda demi membantu mereka yang memerlukan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi membantu, menderma. Semoga Allah memberikan rezeki yang lebih, insyaAllah. Amin. Yang memberi sumbangan untuk penerima habuan Ramadan ni, doakan mereka semua dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, dikurniakan dengan kesihatan dan sentiasa berjaya dunia dan akhirat.